Polis Kuala Lumpur mengeluarkan 7,013 saman lalu lintas dalam tempoh 2 hari pelaksanaan penuh operasi pematuhan undang-undang OPPUU 2025 yang bermula Rabu lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata daripada jumlah itu, Polis Diraja Malaysia mengeluarkan 6,758 saman, diikuti Jabatan Pengangkutan Jalan sebanyak 215 saman dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 40 saman. Katanya, kesalahan tertinggi yang dicatatkan ialah halangan lalu lintas 4,963 saman, diikuti mengabaikan lampu isyarat 389 saman dan 334 saman untuk lain-lain kesalahan. Fadil berkata pada peringkat awal, OPPUU dilaksanakan di kawasan tumpuan utama seperti Pavilion, KLCC, Lot 10, Sogo dan Jalan Sultan Ismail sebelum diperluas ke seluruh ibu kota. Menurut beliau, penguatkuasaan dijalankan dengan kerjasama di BKL, JPJ serta semua unit PDRM termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial itu akan dilaksanakan sepanjang tahun. Ini bagi memastikan Kuala Lumpur menjadi contoh bandaraya yang patuh undang-undang. Tambahnya, langkah itu juga selaras dengan persiapan menghadapi Tahun Melawat Malaysia 2026 serta pelbagai acara antarabangsa lain.